Saya mati dan tidak mengetahuinya. Pernahkah anda perasan bola hijau kecil muncul di sudut skrin telefon bimbit anda? Ini bermakna sesetengah APL menggunakan kamera atau mikrofon anda sekarang. Tenang, ia tidak selalunya pencerobohan. Ia boleh menjadi APL yang anda buka. Tetapi bagaimana jika tidak? Lakukan sekarang untuk melindungi diri anda. Ambil video ini dan kongsikannya dengan seberapa ramai orang yang anda boleh dan simpan pada telefon anda supaya anda tidak lupa. Anda akan membuka penyemak imbas mudah alih anda dan taip oleh petua tag on dan klik pada hasil pertama dan kemudian klik pada 3 titik dalam menu. Datang ke sini di telefon bimbit dan anda akan mengklik di mana saya menunjukkan kepada anda untuk mengalih keluar dan mempunyai lebih banyak keselamatan pada telefon bimbit anda. Selepas anda memuat turun aplikasi, anda datang ke sini dan anda akan dapat memilih jenama telefon bimbit anda. Dan selepas anda berbuat demikian, anda membenarkan APL melakukan semua analisis pada sistem peranti supaya ia boleh mencari semua ralat dan APL yang mencurigakan. Anda akan menandakan semua yang berwarna merah dan kemudian klik di sini untuk menganalisis. APL ini akan dapat membuang kesemuanya dan menjadikan telefon anda lebih selamat. Dia berjaya mencari kedua-dua pilihan ini lebih serius. Hanya datang ke sini untuk membersihkan dan memulakan semula peranti anda. Sejurus selepas itu, anda boleh pergi ke tetapan dan anda akan melihat bahawa APL anda benar-benar bersih. Sekarang lakukan pada telefon bimbit anda dan uji di sana dan komen tentang jenama telefon bimbit anda. Saya ialah Samsung.